Saya pun nak juga bersuara sikit lah. Jadi kita berikan kepada Wan Fauzi Wan Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bahasa Madani, salam perpaduan. Alhamdulillahirabbil alamin wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih buat muslimin. Kaum muslimin bukan oleh sepupu saya. Wan Ahmad Nasution. Dia sepupu saya. Dia bukannya adik-adik Seprin Nasution. Satu lagi Wan Syahri Datuk Rumah. Daripada ini terima kasih banyak kepada Datuk Rumah. Dan yang saya hormati calon kita Saudara Amuri yang hadir pada Maladi dan rombongan daripada MPN Lembaga Geografi dan juga sanggup datang ke sini. Saudara, nama saya Wan Fauzi Wan Samad. Awak sini lebih kenal Wan Samad tapi lebih kenal anak Cuda. Saya anak Cuda ni. Anak lahir di Kampung Gerang. Mak saya mengundi di Cenang, adik-adik saya mengundi di Dompeta. Saya adalah pengarah komunikasi keadilan negeri Pahang. Saya ketua cabang keadilan Raya Besar. Sepatutnya Pahang ni, saya kena tugas dekat Tinggi. Kena jaga bakal Menteri Besar kita, Datuk Aminuddin. Itu keadilan Pahang. Semua keadilan Pahang kena pergi bantu kat Tinggi. Tetapi saya bagi tahu dengan pengurusi keadilan negeri Pahang, Datuk Farhan. Saya kata saya nak datang ke Kampung Jerang, tempat lahir saya. Dan saya nak pastikan Datuk Jalan tumbang di tangan Datuk Amri. Ini janji saya, saudara. Sudah cukup Jerang ini dipimpin oleh pemimpin UMNO yang tak tahu nama jasa kita. Saudara masih ingat sewaktu UMNO tengah lemah, siapa yang pimpin tengah UMNO? Betul, saudara. Sokongan UMNO menawarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Terima kasih UMNO kita ucapkan. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tahu bandar jasa. Dia tahu terima kasih dengan UMNO. Sebab itu dilantik Zaid Hamidi, Presiden UMNO untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Itu tanda kita terima kasih dengan UMNO. Dalam UMNO, Menteri UMNO dan Kerajaan Perpaduan lebih banyak daripada Menteri DAP. Walaupun Barisan Nasional ada 30 ahli parlimen, DAP lebih ramai daripada Barisan Nasional. Tetapi Anwar Ibrahim bagi kepada UMNO lebih ramai menteri dalam kabinet. Itu menandakan Datuk Seri Harris Studio dan cerdas berkawan dengan UMNO. Ramai menteri beliau berbanding dengan DAP. Jadi kenapa kita takut dengan DAP ini, saudara? Saya nak bagi tahu saudara mengapa kita perlu ada perayaan. Patutnya mandat kita lebih panjang. Seperti mana Charles sebut tadi, mandat kita patut lama lagi dah, saudara. Tak perlu berkumpul pada malam ini hanya kerana dengan ceramah politik. Kita dah rasa bosan dengan politik tak habis-habis. Sepatutnya Datuk Seri Ibrahim fokus kepada memajukan negara. Tetapi kita diheret dengan pilihan raya, saudara. Sebab apa? Sebab ada spesies yang seperti Datuk Jalal yang nak ambil jawatan Menteri Besar dan sebagainya. Dan kita nak Kampung Jerang, Peti Undi Kampung Jerang menyumbangkan jasa untuk memastikan Datuk Jalal Kempunan menjadi Menteri Besar di Sembilan. Saya nak orang Jerang buktikan bahawa orang Jerang kali ini akan berubah. Saudara kena ingat pada pihak yang lalu kita hanya peti undi ni Jerang hanya kalah 77 undi saja, saudara. Tak sampai 100 pun Datuk Jalal dapat undi di Jerang. Kali ini kita kena pastikan kita tewaskan Datuk Jalal dan bagi tahu Datuk Jalal orang Jerang tak mudah untuk diperbodohkan. Cukup sampai di sini kita nak bagi tahu Datuk Jalal orang Jerang telah dapat menikmati di bawah kepimpinan Datuk Aminuddin Harun. Share guys, Tanya dia orang Bemban, saya yakin orang Bemban 80%, 90% akan bersama dengan kita. Sebab apa? Tu Jemaatan Bemban. Bila siap Jemaatan Bemban? Di zaman itu Najib ke? Di zaman itu Mak Hassan ke? Di zaman Isa Samad ke? Di bawah Aminuddin Harun jabatan itu siap. Dan sebab itu orang Bemban tahu terima kasih.
dan saya harap orang Jegang juga tahu berterima kasih. Malu saya orang Jegang kalau orang Jegang terus memberikan undi kepada Datuk Jalal, saudara. Malu saya tak balik kampung kot orang Jegang menang sendiri lagi. Sebab itu saya nak pastikan orang Jegang memberikan sokongan moral kepada saudara kami. Calon muda kita lebih muda jauh daripada Datuk Jalal. Dan sekiranya dah saudara Amri gagal melaksanakan tugas, penggal akan datang pasti tolak dia. Beri dia peluang. Anak-anak muda terutamanya, pengundi-pengundi atas pagar terutamanya di Jelang. Tolong berikan kepercayaan kepada saudara Amri. Dia adalah naik ketua MK. Dia orang yang berpendidikan. Orang yang berpendidikan, bukan calang-calang orang. Bukan orang yang dikutip-kutip tepi jalan, saudara. Dia adalah orang yang dipilih oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tentunya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memilih calon-calon yang dia yakin boleh memberi perkhidmatan kepada orang juga. Berbalik kepada soal DAP, kita ditakutkan dengan DAP. Kita ditakutkan konon-konon kalau PS menang di 9, nasib orang Melayu terancam. Ini mainan mereka. Kalau PS menang di 9, orang Islam terancam. Ini mainan mereka. Saya nak bagi tahu saudara, ya, di antara seluruh negara ini, negeri yang paling selamat orang Melayu adalah negeri 9. Islam yang paling selamat di dalam Malaysia ini adalah negeri 9. Sebab apa saudara? Negeri lah yang hanya ada satu raja saja yang nak jaga orang Melayu. Selangor, sultan saja. Perak hanya satu sultan saja yang jaga orang Melayu, yang jaga Islam. Tapi negeri 9 kita ada yang besar. Kita ada Undang-Undang 4 yang menjaga orang Melayu negeri 9. Yang menjaga Islam negeri 9. Maka orang Melayu tak perlu takut orang Melayu terancam. Orang Islam tak perlu takut Islam terancam. Kita ada ramai yang jaga negeri 9 saudara yang menjaga nasib kita. Cuma penakau-penakau saja yang merosakkan negara ini. Yang merosakkan kita bukan DAP saudara. Saudara masih ingat Datuk Isa Samad? Siapa Isa Samad? Dia pemimpin UMNO. Dia adalah bekas Menteri Besar Negeri 9. Siapa perempuan dia? Ketua Wanita UMNO Negeri 9. Di mana Isa Samad sekarang? 6 tahun penjara. Sebab apa saudara? Sakau, rasuah. Sebab itu dia jadi pengurusi Felda. Itu kerja pemimpin UMNO. Bila ada kuasa, dia menyakau. Apakah saudara nak balik kembali kepada UMNO? Saya nak tanya. Kita dah beri peluang UMNO saudara. Bukan tak pernah kita bagi peluang. Puluhan tahun dia mentadbir di 9. Saudara buat perbandingan. Saya masih ingat ketika Rakyat Sejahtera Menteri Besar. Saya masih ingat Isa Samad Menteri Besar. Saya masih ingat Tomah Hassan Menteri Besar. Tiga-tiga orang mereka dikumpulkan jasa-jasa mereka. Tak boleh lawan dengan Tok Min seorang saja. Sebab itu orang Melayu, orang Islam, terutamanya duduk-duduk dalam Jegang, harus membuat keputusan yang bijaksana kepada orang-orang bersatu. Saya tahu Jegang ini adalah orang bersatu. Dan kita hormati mereka adalah orang yang amalkan demokrasi. Boleh bertanding, tapi saya nak bagi tahu pendapat bersatu. Berfikir dengan betul-betul matang. Bersatu kalau menang semua kursi pun mereka tidak boleh menjadi kerajaan. Alang-alang tak boleh beri kerajaan. Alang-alang bersatu tak boleh bentuk kerajaan. Saya cadangkan kepada penyokong bersatu, berilah sokongan kepada saudara Umri. Kerana parti kita bertanding 36 kursi. Dan kita bermatlamat untuk kekalkan kerajaan perpaduan di negeri 9 ini saudara. Ini orang Melaka datang hari seronok. Dia tak tahu kalau lepas ini Melaka, saya nak beritahu. Lepas ini Melaka saudara. Kalau, na'udzubillah, kalau UMNO menang besar di 9, confirm minggu depan Melaka ubah. Ini bangga UMNO. Dia jangan kuat. Bila dia kuat, dia test negeri lain. Sebab tu saudara. Tapi kalau kita menang besar di 9, Melaka akan fikir 2 kali nak ubah. Percayalah cakap saya. Dan kalau berlaku itu, ni kawan-kawan kita daripada Melaka hari ini terpaksa bekerja kuat pula dekat Melaka. Kita kena pergi bantu pula mereka kat Melaka. Sebab dia bantu kita dekat sini, kita kena balas balik jasa. Kena pergi Melaka. Sebab itu, kalau saudara malas nak pergi Melaka, tentukan Islam menang besar di bawah Pakatan Harapan. Supaya Melaka, mereka akan fikir 2 kali nak bubarkan Melaka.
Saudara, harapan besar. Saudara Amri berapa kali, daripada tadi saya ikut, berapa kali juga Amri masuk ni, sampai tu, Bemban tu, ujung tu, dia sampai saudara. Berkali-kali dia sampai, Pasoh 1, Pasoh 4, tempat orang asli dia pergi, semua tempat dia dah masuk, menandakan betapa seriusnya dia untuk menjadikan Perjuangan Petang sebagai satu-satunya kerusi, dan dia bakal akan digelarkan sebagai giant killer, berjaya menewaskan dia panggil apa, poster boy, bakal Menteri Besar UMNO Barisan Nasional. Kita berdoa pada kerja kuat, yang penting doa dan tawakal. Pujuk adik-adik kita, pujuk jiran-jiran kita dengan baik dan penuh hikmah. Bagi tahu mereka Pakatan Harapan telah melaksanakan tugas sama ada di pusat maupun di Negeri Sembilan dengan baik. Tak ada sebab pun kita nak tukar kerajaan Tok Ming ni, saudara. Kalau saudara dengar ceramah-ceramah UMNO, mana dia cerita pasal ekonomi? Dia tak cerita pasal ekonomi sebab dia akan kalah dengan Tok Ming. Dia tak cerita pasal pelaburan sebab dia akan kalah dengan Tok Ming. Dia tak cerita pasal kewangan, bagaimana MP bagi 3 bulan bonus kepada anak-anak saudara sebagai penjawat awam Negeri Sembilan. 3 bulan bonus, saudara. Dulu 3 bulan bonus ni sangat dia boleh bagi. Hari ini Negeri Sembilan boleh bagi 3 bulan bonus. Guru kafah pun naik gaji, Tok Imam pun naik gaji, saudara Negeri Sembilan. Saya nak bagi tahu. Jadi sebab itu mereka tak ada modal kalau nak cerita pasal kewangan, pelaburan, ekonomi dan sebagainya. Sebab itu dalam ceramah mereka, penyatuan Melayu. Penyatuan Melayu. Melayu kena bersatu. Islam terancam. Sokong DAP, Menteri Besar Anthony Loke. Ini modal-modal. Dan jangan kita diperbodohkan oleh orang-orang politik seperti ini. Jadi saya minta maaf kepada penganjur, suri masa sikit. Terima kasih banyak. Dan saya menaklukkan kehadiran calon kita, dan kita doakan saudara siang dan malam supaya Allah memberi kekuatan kepada calon kita, kesihatan berpanjangan dan semangat yang kuat untuk meneruskan perjuangan ini, saudara. Dan akhir sekali kita mohon supaya Allah SWT memberikan kemenangan yang gemilang kepada saudara Amri agar kita dapat wakil rakyat yang baru. Sekian aku qauli hadza, astaghfirullahalazim wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.